saja keluar dengan abang lah. Rindu lah. Kenapa tak keluar? Dia dating dengan abang Kedah. Tak nak, bukan ajak kau. Nanti jauh sikit lah sebab ada mimpi. Betul-betul, dia cerita. Duduk bawah, duduk lantai. Seorang lah, saya ada mimpi tinggal dia. Ada rahal sikit. Mimpi tergempar. Ina mana tu? Tengah kerja kat belakang tu. Tengah masuk kuali semua benda kat kedai ni. Tak saya tak salah. Sahabat kau ni. Kau laku pula serabut betul lah Abang Rashid. Azhar. Asia kopi. Kau pergi tengok kat luar, dekat luar. Aku dah hambat ni. Boleh dekat aku tak suka tau. Tamaring dekat 10 gram, dekat 10 gram. Dekat 10 gram, dekat 10 gram. Belakang-belakang. Belakang-belakang. Dekat yang kedai beg. Dekat kedai beg. Kadang game apa paling best? Mesing Ray. Mesing jujur. Kalau kau main e-football ke main ML je, banyak keluarkan duit. Kalau main mesing, kita masuk duit, cuci duit. Kalau menang kan, kalau kalah sama. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Betul, nak sedap-sedap mesej je, tunggu jap. Tengah penat ni. Nanti kalau contoh saya ada semangat, nak mesej awak, nak video awak, saya check awak, okey? Sabar. Kalau contoh air dah naik kepala, betul-betul nak mata putih, saya cari awak, okey? Sabar. Sekarang ni saya dah kerana lapar, okey? Kenapa cukup misai? Kau persoalkan aku cukur misai. Kau tak persoalkan bulu lain aku cukur. Time misai kau persoalkan kenapa cukur. Time aku cukur bulu lain, tak ada pula kau petikaikan aku. Kenapa cukur. Time misai kau petikaikan aku. Oh dia sih. Okay. Aku tu lapar ni. Bang tak jual lah. Kau dah nampak muka aku macam YouTube business. Kau dah nampak muka aku macam Amri Zaidi. Belilah. Nampak macam tu. Dia bertanya kat mana tu? Aku tengah live ni. BC RM50 je. Murah je maruah kau. RM50 je. Dia dah tergambar tu. Dekat mana tu? Ouch ya. Dekat mana pun bukan tahu. Dia dekat San Francisco. Aduh, tutup cakap dia tutup bang. Tak, dekat okey. Ada tapi dia dah sampai sana. Wis Tamarin. Tak okey lah. Sebab tadi budak ni pun kena duduk jauh jadi. Sebab kita nak tu nak meeting. Tak boleh benda tu PNC. Nampak macam lebih macam yang pusat lah.
Si kecok. Nampak betul Melayu. Serot eh? Ha? Aku nampak kedai ni je yang tak ramai orang. Bukan salah aku ke? Sepak kan. Tak tahu bang. Asal dengan Sophie. Dia hantar dia lah. Dia lepak dengan aku ke. Apa ke? Susah kan kau? Dan ni tu. Ha? Tak nampak orang si beza. Makan nasi. Dan nampak kurus tu. Kandu kat nampak. Ayah main Dazik Tolong Bina buat start. Order pun makin sidai sebab dengan kau. Tak buat lah, betul tak? Tak buat lah. Agak. Cantik baju saya. Sayur makan, tak makan sayur. Makan sayur kena tak pandai. Bukan tak pandai, memang tak makan sayur. Dia apa benda ni? Dia apa toge? Kan? Dia apa benda ni? Toge? Okey, kau kacang panjang gila. Di sini. Sabar. Sabar. Berapa nombor tadi Level 5. Oh. HD04. Takkan dia makan pakai tangan tadi. Ya? Sumpah sedap. Rangup ni, chicken chop dia tak, chicken chop dia tak berminyak. Review lah. Tak, chicken tu je aku je. Chicken chop dia tak berminyak. Nampak seraga. Kita ambil sirap warna basi. Carrot pula kan lemau. Macam ni. Kita kongsi sirap warna ni. Comel lagi ni. B, kita kongsi sirap warna ni. Asal Bandung ni? Pasal nak ayam Tak ada gempak sikit lagi. Oh, Bandar ni. Sebab itu holiday kita nanti. Itu honeymoon Cakap kita. Bandung ni Zal. Itu yang mampu saya tu. Sebab naik kahwin pun dah release lah. Duit pun tak ada. Dan tu arwah naik. Dia dari mana cantik segala. Music video pula. Oh, cakap jalan-jalan influencer. Okay. Influencer lah dalam. Kau ada tangan kan? Asal tangan kau lenguh lah kau main je. Bukanlah. Babi lah dia. Sophie kan aku dengan babi. Cakap lah. Masih tapi orang nak makan ni. Bandung. Masih Bandung. Hai bila dia bila. Saya tak boleh berkawan dengan Sophie biasa sangat sebab Sophie dia bayar dekat terik banyak. Sebab dia cakap kasar dengan ayah dia. Aku lagi 14 kat. Kan daripada rumah ni. Bandung kau ni. Office. Orang kat office tadi. Sebab Sophie dia bayar dekat terik. Dia cakap kau hajar dengan bapak dia. Tapi kalau orang Melaka cakap dengan keluarga dia elok nampak. Tercelup ni. Asal orang Melaka? Orang Melaka dah biasa. Sopi kan Kelantan. Kita Kelantan ke? Dia Kelantan. Oh, ya ke? Tengok muka dia. Tengok. Tuan cek pun. Ha? Dia. Orang Melaka duduk cakap dekat macam okey je. Tantau kan tak boleh terima Tantau ada setengah keluarga tu Ada setengah. Diorang tengok live Puan Kadiah tu. Tapi diorang tak ada terima ni. Kita bercakap. Oh. Kalau dia betul-betul tengok kita bercuti semua lagi aku rasa diorang tak ada terima. Ya, ada setengah keluarga dia cakap kasar je. Sebenarnya memang cakap tinggi suara. Bukan meninggi, dia cakap tinggi suara. Dia orang yang tak tahu. Aku tak tahu, aku cakap dengan keluarga pun tak pernah. Aku tak tahu. Dia pula tak pernah ada keluarga. Tak pernah ada keluarga, tak tahu nak cakap macam mana. Boleh nak bincang kan benda tu. Sebab tengok Sophie teknik keluarga lah cakap rasa aku. Mungkin keluarga dia biasa cakap tinggi-tinggi. Dia sound problem. Tapi tu memang daripada dulu Sopi macam tu lah. Memang cakap kasar kan. Macam dia kasar-kasar Tapi kan. keluarga kau memang kasar-kasar kan? Semua. Semua kasar. Maksudnya memang daripada Tak boleh buat apa lah. keluar dah haka lah. Macam nak ada haka tu. Keluar-keluar dah ada harga. Ya. Habis kalau aku tak kau hajar ni, aku kira anak syurga lah. Ha? Kalau aku Tak, kau ni kira kategori kau ni tak tahu nak letak kat mana sebenarnya. Tak tahu nak ada haka. Anak apa tanggal ni? Tanggal ni. Tunggal. anak tanggal, ya anak tanggal. Tanggang. Tanggang. Anak tunggal. Tunggal. Anak tunggal. Anak tunggal seorang anak tanggal. Tanggang tu dia haka juga. Haka lah. Sama je. Di semua tu. Tak ada haka. Masalah Tak ada bapa. Masalah ni kan bapak dia rumah dia. Kau yang tinggal kau. Ya, bapak aku tinggal aku. Tunggu turn bapak kau tinggal kau bapak lagi. Aziz lah. Okey, baca balik. A, Tak B, kita sampai C, ke bapak. D.
Kau ada bapak lagi tak? Kamu makan mac and cheese ni? Tahu order lah. Tak, kau ada nasi goreng. Kita pergi beli rumah dia tu. Apa dia bagi order kat sini? Tak check, semua check. Oh ya, Kita semua check je. Yang belikan satu. Tambah nasi goreng. Dah ada. Nasi goreng. Ni, kau nak tambah? Tambah lagi nasi goreng kampung tu. Tak cakap satu ni. Kau pernah? Aku dah. Aku balik lagi. Aku masih goyak. Goyak tak mana tau. Masih Dengan siapa tu goyak. kenal? Dengan adik-adik saya. Aku yang goyak dia. Masih goyak. Tapi Gemuk mana muka yang gemuk? video kau kopek durian tu real eh. Saya punya lama video tu. Kadar cakap saya durian je pergi makan durian. Dia kat mana? Malam ni jom lepak. Bola. Tak habis bola-bola. Betul ni betul. Kamu baru. Ini. Kau main? Kena? Ha? Sumpah. Q tak ada cek kau? Q ada cek kau kan? Kau tak nak? Kau pun nak ikut? Buka satu. 10 ke 9? Tak tahu, aku pun tanya. Balik dah ambil. Yelah sempat di awal. Kita nak pergi Fire Japan lah beli ni. Pergi mana? Bahaya tu orang ni beli sikit-sikit nak dapat beli kasut. Saya kata beli kasut. Ambil jom. Weh, aku founder weh. Apa yang tak ada beli, apa yang tak ada beli. Nampak galeri yang baru. Silah. Ini kan satu kawan dengan dia. Gila kau tak tak. Kau tak tahu ke kenapa macam mana kita boleh berkawan dengan dia? Kau orang tak tahu macam mana dia. Masalah kau tak tahu kan? Tim aku sekarang tengah problem. Bila dia pakai baju ni Kesian. dapat macam sakit Liverpool. Liverpool macam tengah sakit sangat bila dia pakai baju ni. Dia tanya kenapa kita tiba-tiba boleh berkawan dengan Aziz. Cerita macam mana? Sebenarnya kita orang banyak kali mengelak sebenarnya. Jujur banyak kali mengelak. Jenis paksa. Jenis paksa nak berkawan. Jenis mendesak nak berkawan. Cara dia masuk grup dia dapat dengan admin group. Betul. Arun kita orang yang terima. Macam kau ni baru kenal dah ajak pergi open house. Kau ajar tak kau ajar? Kau pernah siapa? Kau ni pergi open house raya dia. Yang lagi kau ajar kau pula tak pergi open house. Asal kau tak pergi ya? Waktu tu kau ada dia jom. Raya kan? Macam mana kita lombok jadi? Bila berapa bulan tu? Dah kau menyampah kau tak berapa bagi. Aku keluar lagu tak berapa. Tak berapa bulan. Lagu tu. Berapa? Kau rasa dia. Dia ajak pergi Lombok. Kata dah ajak pergi Lombok bila? Raya Haji 28. Aku okey. Babi lah. Dah. Gimana? Ayah kata tak ada. Habis tu? Biasa lah kau mati je. Okey. Habis bapak aku ada lagi. Bapak kau jauh. Bapak tak tahu. Aku nak dia. Macam gampang. Ready lah. Nanti kita orang terima je. Padahal sometimes saya buat muka je. 28 lah. 28 sampai 31. Nak tengok Sophie tak boleh. Jom lah. World Cup weh. World Cup. Kita pergi Mexico. Oh, bila start? Satu bulan 2 bulan 6. World Cup. World Cup. Ya, bulan 6. Bulan 6. Pak Kim final lawat. Cup ni UCL final. Bulan 6. Bulan 6. Final. Aku tahu lagi ni Jun. Ya, jangan menekan. Siku je. Kau nak semua minta-minta orang join pula kau ni. Dah tak ada Tak, orang dia nak main masuk. bola. Kau pergilah main kau punya pilot apa benda binatang babi tu. Dia pergi main pala butuh tu. Pala tahu. Pala apa? Palatis kau. Berapa bayar tu? Palatis. Ha? 2000. Tapi Mana banyak bulan? gym Tapi siang. 50 session lah. Aku unlimited. Tapi balik Unlimited. Kau pakai orang dalam. Tak, dia tak unlimited. Dia saja. Kau bayar tak lagi. unlimited. Jadi baik. Jadi bayar sejam. Bayar RM25 sejam. Lepas tu kau buat nama. Murah je. Murah eh. Itu untuk apa? Aku nak tahu Pilates sebenarnya Murah kau, RM2,800. Yang mahal Ni aku tengok ni. Tak ada Dia untuk nampak shape dan macam ada tu. Dia perempuan. nampak macam tu. Kalau masuk kau koyak weh. Susah. Oh dia untuk shape banyak perempuan. Lepas tu lebih tak jual. Contoh kau bayangkan macam kau bumping. Just salah dia pergi gym. Gigi jarang ke ni? Contohlah kalau kau bumping kau boleh tahan 10 saat, 15 saat. Yeah. Barang tu susah lah benda tu kan kalau Yeah. berlatih. Susah. Tapi kalau untuk dia susah. Tengok susah. Ni siapa session ni? Maksud kau dah faham Arun? Dia angkat berat bersama dengan siapa? Dia bawa 5 kilo. Bawa berapa kilo? Sampai 10 kilo lagi. Tengok dia macam ni tau. Macam kita kena angkat. Itulah aku cakap macam tak function ni. Okey macam ni Arun. Tapi jujur Arun. Otak kau tubuh kau bunyi gila. Dia boleh dah. Dia boleh lagi juga. Dekat tempat Teletubbies tu, Palatatis tu, dekat Palatatis tu, semua baik-baik Arun. Kita pergi
pergi daftar ni. Kita Tak, daftar. lelaki boleh masuk ke? Lelaki boleh main. Kalau Tapi dia tatis. private lah. Kalau tu aku datang, aku bayar. Kau ambil untuk session tu je. Kau je lah. Aku cakap, oh tak campur lah. Aku nak bayar untuk Kau boleh minta kau nak private ataupun kau nak campur. Tak, tak, aku dia nak bayar bayar untuk tengok. Aku bayar untuk nak tenong. So, aku tak nak orang datang kau. Ya. Dia pergi coket je. Kau boleh je ambil session Sofi. Tengok dua orang ni. Sofi dah. Betul tu 50 sen sebulan. Dia macam ni, 50 cc. dia tak ada ikut sebulan. Dia ikut per kelas kau datang. Contoh kau bayar untuk 50 kelas. Kau cukup bayar 50 kelas tu. Faham maksud aku? Tapi dia pun tarik lah. Contoh Faham. 50 kelas. Sebulan. Tapi kau tak habis sebulan. Tu pergi buat ke bulan depan. Bulan depan. Dia tak Murah dah tu. Range harga dia 3 ke 5k. Ya. Ya, mahal ni. Dah lah tu aku tengok story ni. Itu je pun ni. Aku boleh tolong ajar. Nampak biasa sebab aku punya tu yang basic punya. So aku baru first taste. Okay guys, siapa nak buat pala tatis, saya ada buat dekat Cyberjaya. Kalau korang nak, korang boleh DM saya ni. Lawa. Perempuan okey. Perempuan saja ni. Buka tak je nasi. Just only girl. Aku dah pergi Manchester City tahu. Macam ni Pep nak keluar. tahu. Oh, dia perform ni Zumaris Kau ni. Coach mana? Chelsea dulu. Yang pun tahu. Betul lah, asal beli. Yang sebelum masuk yang pakai spek tu. Tapi dia jadi ke awal-awal tu? Aku jangan nama. Yang Zumaris Kau masuk. Asal masuk ke? Tapi weh Brazil. Neymar dapat. Ya. Aku cakap dah itu kat kau. Baru mau pagi tadi. Masih bukan first E pun tu. Memang lah, tapi Dia masuk. Tapi bagi aku aura. tak, bagi aku memang perlu ada Neymar. Kau memang cakap ada aku dia. memang perlu ada. Memang perlu ada. Dia macam Portugal. Kena ada Ronaldo. Biasa. Dia macam ni je. Buat. Kalau dah namanya nombor Terima 5. kasih. Nombor 5 tu. Nama saya Harun. Saya Kandar. Ni kawan saya Mal Kodok. Terima kasih. Okey. Habis muka aku nampak bulat. Main nak? Apa? Ya. Dia nampak je macam ni. Kau tu tak bagi ni. Macam tu salah. Macam malam. Dia Oh ni. Osman ni saya. Mana tu? Aku punya. tak ada orang kosong. Aku punya. Sepak lagi lah. Cakap nak. Aduh, main game lah. GTA tu. Game GTA. Malam ni. Pukul 9 dah main. 8.90. Macam tu je pergi H&M beli baju. Baju untuk aku tengah main bola lah. Alah, kan nak pergi Japan tu. Nampak? Pergi Japan balik lagi. Nampak? Tak hebat founder. Kedai tu nama Japan dia. Beli kat tu lah. Busmania sama. Tak pakai waktu Beli Malaysia macam ni. Busmania. Lagi banyak pilihan tu. Tapi tu Adidas Nike kan. Ataupun Mizuno. Di Wellington. Tak, Busmania tu semua ada. Kau nak apa? Mills ada, semua ada. 11.30 main tu. Ada Sophia tak? Udah ni. Tanya cakap je. Sorry. Sorry. Hello. Tak payah sorry. Belakang macam ni angkat. Dia tinggal bini dia macam tu kat rumah. Oh, kau tak buka Ya. Saya tak panggil Mal Kodok panggil. Kau nak tambah ais kosong. Ayah ni best lah kat sini. Paling ramai. Tahu dia panggil Nomi. Best seller. Best seller. Tak pasti lah. Tak pasti Yang awak pasti nombor telefon saya. Okey apa tu? Semalam. Dengan ais kosong. Ya, pasti pun Tahu Kenapa kan? tak? Saya call queue juga. Kau pergi tengok dulu. Tanya best order. Dan tadi kan kau dah niat nak order ni. Ya, masalahnya okay, selain kenapa tiba-tiba kau nak tanya best order? Kenapa dah banyak interaksi Dia ni? nak order ni tu. Kenapa tiba? Padahal kau boleh tanya ke? Okey kak, bagi ayam ke sedap? Bagi order terus ke? Kau nak berinteraksi lebih dengan dia? Kau kalau bakar je aku tahu yang kau nak motivate aku. Kalau Arul cakap bakar-bakar ni aku nampak macam dia nak masuk line. Tak, sama kau memang muka serius kan? Nomi. Kau memang management. Kau management secretary dengan GM time. Kau manage player tak boleh. Penuh lah. Kau main friend bawa lagi. Bawa Ya Allah. Aku tak tengok highlight yang tadi. Kau kejar ni bola ganda. Kadang Maksudnya siapa? kau manajemen DM friend. Tu je. Dia manajemen kan? Dia ni belakang babi. Babi ke butung kau. Okay, kau tak okay. Itu hari aku juga yang trip babi.
Aku juga yang trik, itu friendly. Faiz cantik dah. Dah rokau. Pergi dengan sini. Tak lah itu lagi ya. Oh. Panas goreng aku. Sabar, kau baru order. Baru 5 minit order. Lepas tu kau nak siap awal macam tu. Sudah, ada punya rangka. Apa dia kau makan ni? Tak boleh. Kalau bola malam ni. Cantik tak? Cantik tak apa? Lawan siapa yang mana? Ke? Tak tahu. Oh, tu tak kenapa. Sampai. Mana? Saya gerak dulu. Bapak Roger, jangan lupa repost video TikTok.